Mau jalan. Mau jalan, boy. Aku tak nampak apa. Aku tak nampak apa. Aku tak nampak apa-apa. Aku tak nampak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Oi. Ya Allah, kaki aku. Kaki. Kejap. Aku tengah cari kau, kejap. Kejap lagi. Saya takut dekat bawah ni. Kejap ni. Saya try cek dia kat bawah kejap. Saya takut pastinya ada 3 blok ni. Ya Allah. Ya Allah. Kejap. Aku cuba cari kau sekejap. Aku tak tahu luka aku dekat mana ni. Kenapa ada suami ramai yang tengah cari aku. Dia nak pukul aku je. Aku tak tahu nak buat apa dengan aku ni. Aku dengar sini. Kejap. Aku cek kau. Aku cek kau ni. Madam. Ada tu. Kejap ni. Saya cuba dia cek kat luar. Halo, dah dia je. Budak berusaha aku kat luar. Oh ya Allah. Izin. Cepat. Sekejap, mana kau, sekejap. Ya. Mana kau, weh? Respon, weh. Aku tak ada bateri. Ya.
Saya tak kuat. Oh yeah. Uish. Kejap ni. Kejap ni. Ya. Ya. Saya cuba geng, saya cuba cari kat blok ketiga ni. Saya cuba. Ya. Weh, kena dengar suara aku jauh dah weh. Ya. Kejap ni. Ya. 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 Lep bagi tahu geng. Kalau lep bagi tahu. Oh, aku. Ya Allah. Kau hujan lah besar kat sini. Ya. Mikael, mana kau? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada buku aku tengah bunyi ni. Kejap. Aku tengah cari kau ni. Aku cuba cari kau. Ya. Aku tak tahu aku kat mana ni. Kelap dulu aku tak dapat apa-apa ni. Ya. Lampu pun ni aku boleh ni. Dengar aku bercakap weh. Ya. Ya. Kalau kau dengar suara aku nyaut. Ya. Ya. Weh. Ya. Sekejap, bagi saya main apa sekejap. Sekejap lagi saya bawakan korang. Sekejap. Bagi saya main apa sekejap. Nampak saya tak ada. Kejap ni. Kejap. Ya. Kalau kau ada sini beritahu kejap. Nyawa kejap. Kalau kau dengar suara aku nyawa kejap. Jangan diam. Kejap. Ya Allah. Kejap lagi. Saya cuba pergi sana, Jeng. Kalau tak ada saya patah balik. Kalau tak ada saya patah balik.
Ya. Ya Allah. Kaki aku sakit weh. Ya. Dah baik tu okey kan? Kalau light saya keluar. Ya. Ya. Masa aku menggigil. Aku menggigil siap. Ya Allah. Ya Allah. Ya, mana engkau, Jak? Ya. Allah Akbar. Kau dah ikut keluar kau ni. Kau nak main dengan aku ke? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku nak keluar, Cik. Ya Allah, ya Allah. Saya cuba tengok luar dia pula. Saya tengok dia ada luar. Ya, mana kau, Ya? Ya. Ya. Ya, mana kau? Ya, mana kau? Ada. Ada. Mana kau? Mana kau dah? Ya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bila masa kau ada kat sini? Bila masa kau kat sini? Hatiku bukan kat bawah ke?
Kau kat bawah. Kau kat bawah tadi. Kau kat bawah. Kau kat bawah tadi. Masa kau ikut aku. Ya, mana kau? Ya, kalau kau dalam menyaut. Ya, mana kau? Oh, ya Allah. Bodoh. Ya. Kau mana kau? Ya Allah. Mana kau? Mana kau, ya Allah? Ya Allah, mana kau dah? Aku tak rasa dekat sini. Aku tak rasa dekat sini. Aku tak rasa dekat sini. Ya Allah, tak ada satu orang yang tak ada satu orang yang tak tolong siapa-siapa. Ya Allah, bismillah.
Gimana kau jawab? Ya Allah, saya turunkan situ. Saya minta tolong kat siapa-siapa dulu. Tak ada saya minta tolongan kau lagi. Ya. 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 Kau gimana weh? Aku cari kau. Belah. Dia nak tangkap aku siap. Dia tangkap aku. Dia nak pukul aku tadi. Mana kita aku? Kita aku mana? Kita kat mana weh? Kita aku mana? Kita aku. Sekejap lagi. Sini. Gimana weh aku cari kau? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Allah. Weh, sama macam dalam mimpi aku siap. So, diorang nak bungkus aku siap. Diorang nak kapan aku. Diorang nak kapan aku siap. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Allah Akbar. Sama macam mimpi aku siap. Aku kena baring kat atas table tu. Lepas tu dia nak bungkus aku. Ada ramai Sami kat situ siap. Ada ramai Sami kat situ. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Tak apa, aku nak habiskan. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Aku mimpi benda yang sama siap. Bilik tu gelap. Lepas tu ada table. Aku kena tangkap agama baring kat atas tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Tak apa. Kejap lagi. Tak apa, cik, tak apa. Tak apa, aku naik balik. Aku nak habiskan. Aku nak buat keputusan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Aku nak buat keputusan. Sekejap lagi. Sallallahu alaihi la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Innahum muslimun bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bilik tu gelap, cik. Aku nak ke belakang tak betul kat ini. Lepas tu dalam masa yang sama, Sami ramai-ramai yang aku cakap tu ada dekat situ. Bilik tu gelap, lepas tu aku kena baring. Masa diorang nak kapan aku tu, aku sempat lari, aku sempat sembunyi dalam bilik gelap. Aku sesedar aku ada kat hutan belakang tu. Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kena buat pusat dah habis. Aku kena habiskan. Tidak, kita masak tau. Tak kau kena, aku kena. Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Innahum muslimun bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, kejap lagi saya naik balik, saya akan buat pemutusan. Okey, moderator mana kata bukan-bukan tu blokkan aja, biarkan dia tak dapat tengok. Saya kemungkinan akan buka private kejap lagi geng. Pemutusan ni tak boleh semua tengok. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Innahum muslimun bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Innahum muslimun bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nanti kejap lagi saya cerita korang detail geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahum muslimun bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Kejap lagi tu naik. Kau stay sini je cik. Kejap lagi bagi aku naik. Kau stay sini je. Kejap lagi bagi aku naik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Saya pun tak tahu geng, kenapa saya boleh terikut tadi. Aku pun tak tahu geng, macam mana aku boleh terikut tadi. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Okay geng, 10 minit lagi saya akan buka private geng. Minta maaf lah. Sebab saya nak buat pemutusan ini, memang saya tak galakkan semua tengok. Allah Bismillah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Abang Nizam, thank you Abang Nizam, terima kasih. Bismillah. Tak apa, kurang view drop, tak apa. Kalau tak ada siapa nak tengok pun, saya akan buat pemutusan juga. Sebab ini melibatkan diri saya. Tak ada siapa tengok, walaupun saya end live sekalipun, saya akan buat juga. Walaupun saya end live juga, saya akan buat juga. Pemutusan ni memang saya kena buat. Sebab saya tengok ramai tosik-tosik kat dalam ni tadi. Bukan nak mampu mendoakan ke apa, dia makin kecam. Saya akan invite mereka yang support 299 ke atas. Bismillah. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Innahum muslimun bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah Tuhanku, pemuda kausan kepada malam ini ya Allah Tuhanku. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam.
Kejap. Saya duduk dulu ni, saya nak keluarkan tosik-tosik ni. Kejap lagi dia keluar tu. Saya nak keluarkan tosik-tosik ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Innahu musliman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Subhanallah wa la ilaha illa Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Aku tak tahu game aku ada kat mana tadi game. Saya tak tahu saya ada kat mana tadi. Tak apa, view drop tak apa. Saya bukan batak view. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Innahu musliman wa bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah Bismillah. Terima kasih pada yang mendoakan saya. Doakan saya untuk buat pemutusan ini supaya berjalan dengan lancar je. Supaya berjalan dengan lancar, insya-Allah. Allah Bismillah. Bismillah. Kak Asna, terima kasih Kak Asna, thank you. Thank you Kak Asna, terima kasih. Kamu geng, bantu komplitkan donat saya lagi sikit je. Lagi 20 je donat saya. Lagi 20 donat saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Ya Allah Tuhanku, pemudahkan urusanku. Ya Allah Tuhanku, pemudahkan urusanku. Ya Allah Tuhanku, pemudahkan urusanku. Ya Allah Tuhanku. Allah Bismillah. Pasal semua, terima kasih Bul, thank you Bul. Kuza, thank you Kuza, terima kasih Kuza. Thank you Mutawif, thank you Mutawif. Terima kasih. Siapa yang belum pancak, bantu pancak je. Kak Asna, thank you. Kak Zarina, terima kasih Kak Zarina. Thank you Kak Zarina, terima kasih. Bailey, thank you Bailey, terima kasih. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu musliman bismillah. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Bismillah. Wani, thank you Awan, thank you Awan, terima kasih. Soalan thank you. Cik, kau stay sini Cik Kau stay sini Cik. Aku nak buat pemutusan sekarang ni. Kau stay sini. Takut nanti dengan kau sekali kena nanti. Cik kau stay Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go geng. Come on. Saya nak buat pemutusan ni. Harap-harap benda ni berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Come on geng. Lagi 10 donat saya untuk komplit. Lepas tu korang tinggal bantu roh saya je. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ilaha illa quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Allah Bismillah. Terima kasih Kak Eri, thank you Kak Eri, terima kasih. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la ilaha illa quwwata illa billahil aliyyil azim. Syekh Zainal, thank you. Kamu geng, bantu komplitkan roh saya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya, kita ada. Saya salah tengok tadi. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Bismillah walhamdulillah la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Aku hadir untuk menghapuskan kau. Mana kau? Untuk memisahkan kau daripada aku. Untuk menjauhkan kau daripada aku. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Mana kau? Jangan pernah fikir untuk menakutkan aku. Jangan pernah fikir untuk menyakitkan aku. Dengan kalimah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, aku bisa menghapuskan engkau. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Akbar, Allah Akbar,
Baru saja aku dengan penuh kesedaran wakil kepada keluarga besarku, belah ayah atau ibuku. Bermula saat ini aku memutuskan semua jenis ikatan perjanjian yang telah dilakukan, sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak, nyata ataupun gaib, zahir ataupun batin, dengan sengaja ataupun tidak. Ya Allah, aku yang bernama Abdul Razak bin Jaafar dengan ini, dan bermula saat ini aku menceraikan jin asyik yang mengganggu diriku dan keluargaku dengan talak 3. Ya Allah, seandainya dalam keturunanku masih lagi menjaga saka pusaka ini, aku kecualikan diriku daripada jin, daripada perjanjian ini. Aku haramkan jasadku ini disentuh, dimasuki oleh mana-mana jin. Bermula saat ini terbatallah sebuah perjanjian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terima kasih ya Allah. Bismillah, la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Bismillah. Terima kasih ya Allah.
Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah. Syukur ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah Akbar. La quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cik, kau duduk dalam kereta je, cik, duduk dalam kereta je. Boleh. Cik ada tu. Lepas bangun alhamdulillah, la ilaha illallah wa akbar ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ambil kau kunci cik. Ambil kau kunci. Oh, alhamdulillah, la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Perut masih sakit lagi ni. Perut masih sakit lagi. Masih sakit lagi perut aku ni. Aku kena berubat juga ni. Walaupun saya dah lafazkan kata pemutus, saya kena berubat juga ni. Saya kena berubat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allah Allah.
Saya tak boleh brain je. Tak boleh brain. Saya dibawa ke satu tempat yang gelap. Seperti dalam mimpi saya juga. Dan dalam bilik itu ada meja ataupun tebel untuk bedah siasat. Dan dalam masa yang sama, Sami yang saya nampak beramai-ramai di dalam mimpi saya itu ada di sekeliling saya dan cuba mengkapankan saya. Saya merunta-runta dan mereka terus memegang saya. Apabila saya merunta-runta, saya dapat melepaskan diri dan terus berlari ke satu bilik yang gelap yang saya tidak tahu tembus mana, saya tak tahu. Hanya berbekalkan lampu handphone saya je. Saya tak tahu ke mana torchlight saya masa tu. Masa saya dah nak dapat keluar tu, saya nampak satu cahaya, baru saya nampak torchlight saya. Torchlight saya tercicir. Saya baca istighfar, baca ayat kursi, istighfar, baca ayat kursi, istighfar. Saya nampak satu cahaya. Dan saya terus memberanikan diri untuk terus pergi ke cahaya tersebut. Apabila sampai ke cahaya tersebut, saya nampak pokok-pokok yang banyak. Dan apabila saya pergi di tempat pokok-pokok itu, saya ternampak hutan. Dan saya terus masuk hutan tu. Apabila saya masuk hutan tu, saya terus nampak bangunan ni. Dan saya terus berlari. Berlari, saya nampak jalan raya yang tempat saya parking kereta ni. Saya terus nampak lampu mucit. Terus nampak lampu dia masa tu. Allahu Akbar, bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar. Dengan atas izin Allah, dengan atas izin Allah. Dengan atas izin Allah. Allahu Akbar, bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, bismillah, walhamdulillah. Perut tengah sakit lagi dikit. Allahu Akbar, bismillah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Mucik okey, saya tak okey. Terima kasih Allah. Aku tak agak dia. Mesti dia nak aku ni. Mesti dia nak saya ni. Saya terharu dengan atas kepercayaan pada yang satu. Dengan atas kepercayaan pada yang satu. Ramai yang bertanya saya kenapa nangis. Cuba benda ni berlaku kepada korang semua yang korang tidak tahu pokok pangkalnya. Yang korang tidak tahu cerita daripada awal sebenarnya macam mana. Apabila satu terjadi pada korang sehingga mengganggu hidup korang di rumah dan keluarga korang, kalau benda ni kalau dapat settlekan depan mata korang, korang mesti akan terharu dengan kepercayaan kepada yang satu. Itu je. Dengan kepercayaan pada yang satu. Yang selama ini mungkin kita mengabaikan.
yang selama ini mungkin kita mengabaikan dengan bacaan-bacaan, segala bacaan-bacaan yang kita abaikan selama ini. Itulah senjata kita, geng. Itulah senjata kita, kalau kau nak tahu. Itulah senjata kita. Allah Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, geng. Harap-harap benda ni settle lah, geng. Harap-harap benda ni settle lah. Saya tak sanggup, geng, nak adab kat rumah, geng. Saya tak sanggup nak adab kat rumah. Dan kemungkinan besok saya akan berubat, geng. Kemungkinan besok saya akan berubat. Kalau saya diberi kebenaran untuk rekod, saya akan rekod live. Sebab besok saya akan berjumpa ustaz untuk untuk proses perubatan besok di Johor. Proses perubatan besok di Johor, saya akan berjumpa dengan ustaz besok. Kalau saya sempat, saya buat live, korang tengoklah macam mana dia ikhtiar berubat. Saya rasa ada sesuatu dalam perut saya ni. Kemungkinan aku akan muntahkan kaca ataupun paku ataupun rambut ataupun sebalik-baliknya. Kalau saya diberi kebenaran, saya akan buat live kan, semasa proses perubatan tu. Kalau diberi kebenaran. Sebab yang lepas saya pernah jumpa ustaz tu untuk mengubat saya, dia tak bagi saya buat live. Tapi saya tengok dulu macam mana nanti. Harap-harap boleh lah. Ya, malam lepas isyak. Malam lepas isyak. Malam lepas isyak. Alhamdulillah, masyarakat. Terbakar geng dia. Dia ada dalam api tu. Dia ada dalam api tu, kau nampak tak? Saya pasti itu orang manusia ya. Itu manusia, tetapi ilmu yang dia amalkan, dia memainkan emosi saya seperti apa yang terjadi masa saya berada kat Thailand. Seperti apa yang terjadi masa saya berada di Thailand. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu saya akan cuti berapa lama ni kan. Saya tak tahu saya akan bercuti berapa lama ni. Sebab saya nak betul-betul settle, nak betul-betul berubat, nak betul-betul sembuh. Kalau tak, anda akan tengok muka saya macam ni. Kalau tak, anda akan tengok muka saya macam ni. Muka yang tak ceria. Saya pun menyampah tengok muka saya ni. Apalagi korang semua. Saya pun menyampah tengok muka saya. Allah Akbar. Tak semua. Terima kasih. Thank you. Thank you tak semua. Terima kasih. Ya ilah lam tasbahkan kuntum masyarakat. Ya ilah. Mufarai, thank you. Geng, boleh tak bantu komplitkan saya punya dos ni? Boleh tak bantu komplitkan saya punya dos ni? Badan saya sakit satu badan kan. Saya nak kami tak punya rasa macam tu. Yalah, mana dah tahu